Sebenarnya kan, setiap hari kita kena baca news tau. Kalau tak baca news, kita akan dapat saham yang lambat. Okay, macam contoh kan, kalau ada rujukan surat gambar mana-mana lah, surat gambar Deris ke The Star ke kan, macam ni kan. Kita kena baca lah news-news syarikat yang berkaitan. Kemudian news pasal market kita macam mana. Kan? Jadi kita ambil tahulah sosioekonomi dan politik luar dan dalam negara. Jadi dekat situ kita boleh nampak perkembangan market kita macam mana. Ya? Selain daripada tu, kita tengok pula news yang berkaitan dengan syarikat. Dia dapat projek. Lepas tu tengoklah impact kepada pergerakan harga dia. Kan? Jadi lebih berstrategik sikit lah kita punya pembelian tu. Tak adalah nampak macam berjudi. Kalau nak tahu macam mana nak baca pattern news yang lebih cepat dan lebih tepat, boleh join saya punya private coaching. Saya akan tunjukkan. Ada dia mudah, sangat mudah nak baca news. Tak adalah pening-pening nak baca semua sekali.